Nak kata kita berjaya ni tak boleh lagi. Kita akan cuma berjaya bila? Bila kita dah masuk syurga, betul tak? Sekarang belum berjaya lagi. Nak kata anti ni berjaya, anti tak mengaku berjaya. Sebabnya bila kita di Yaumul Mahsyar, betul kita masuk syurga. Itu berjaya. Sekarang ni masih lagi diuji. Ujian sampai mati. Bercerita pasal kawan-kawan ni, sebab dengan kawan-kawan ni kita terpengaruh jugalah. Sama ada baik ke buruk ke, kadang-kadang kawan kita lah sebenarnya. Kita pilih kawan-kawan kita yang baik. So dengan itu supaya mendorong kita kepada jalan yang baik jugalah. So, ada satu hari Nabi bercerita dengan para sahabat. Nabi kata, sahabatku, ketahuilah Allah suka untuk hamba dia kembali kepada dia lebih dahsyat daripada kegembiraan badui yang jumpa unta yang hilang ni. Bayangkan unta yang hilang tu, badui tu punya kesukaan sampai salah cakap, terbalik cakap dia. Sangat gembira bila dia dapat jumpa unta tu. Nabi kata Allah lebih suka bila seorang hamba tu kembali kepada dia. Lebih dahsyat suka dan gembira dan cinta itu daripada badui itu sendiri. Bila saat dia bertemu dengan unta tu.